Hai semua para pendidik, selamat datang. Dalam kupasan kali ini, kita nak rungkai satu masalah yang rasanya semua cikgu hadapi. Macam mana nak bina satu pelajaran digital yang ngam, yang sesuai untuk setiap murid, tak kiralah apapun tahap pemahaman mereka? Jom kita mula. Ini soalan cepumas kan? Kita ada murid yang cepat tangkap, ada yang perlukan lebih masa. Jadi macam mana kita nak buat satu aktiviti digital yang cukup mencabar untuk si A, tapi tak buatkan si B rasa putus asa? Inilah cabaran yang kita akan cuba selesaikan bersama hari ini. Sebenarnya, jawapannya ada pada idea seorang ahli psikologi hebat, Lev Vygotsky. Beliau ada satu konsep yang dipanggil zon perkembangan proksimal atau ZPD. Senang cerita, ZPD ni macam sweet spot dalam pembelajaran. Ia adalah satu ruang di mana tugasan tu tak terlalu senang sampai murid bosan dan tak terlalu susah sampai mereka kecewa. Ia zon, saya boleh buat ni, tapi dengan sikit bantuan. Itulah zona ajaibnya. Okey. Tori dah faham. Sekarang, macam mana kita nak guna ZPD ni dalam bahan digital kita? Caranya mudah je, kita pecahkan objektif pembelajaran kita kepada 3 peringkat yang jelas. Anggap je ni macam pelan tindakan kita untuk pastikan semua murid boleh ikut serta. Dan inilah dia 3 peringkat tu. Mula-mula, di peringkat rendah, kita fokus pada asas, pemerhatian dan kenal pasti. Contohnya, murid cuma perlu dengar audio bunyi haiwan dan klik pada gambar yang betul. Mudah kan? Bila mereka dah selesa, kita naik ke peringkat sederhana. Kat sini, mereka mula faham dan memadankan. Aktiviti macam seret dan letak gambar haiwan ke dalam kategori mamalia atau reptilia memang sesuai. Akhir sekali, di puncak peringkat tinggi. Di sinilah majlisnya berlaku. Mereka mula mengaplikasi dan mencipta. Mungkin mereka boleh guna alatan ringkas untuk buat satu habitat digital untuk haiwan kegemaran mereka. Nampak tak perjalanannya? Dari hanya memerhati kepada memahami dan akhirnya mencipta. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana kita nak bantu murid-murid kita ni panjat tangga dari peringkat rendah ke sederhana dan seterusnya ke tinggi? Di sinilah konsep scaffolding digital memainkan peranannya. Ia umpama jambatan yang kita bina khas untuk mereka. Apa benda scaffolding digital ni? Bayangkan, ia macam roda sokongan pada basikal budak-budak tu. Ia adalah bantuan sementara yang kita sengaja bina dalam aktiviti digital kita. Perkataan penting di sini ialah sementara. Bila murid dah makin mahir, kita perlahan-lahan tanggalkan roda sokongan tu. Sampailah satu masa nanti, mereka boleh kayuh basikal tu sendiri dengan penuh keyakinan. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi macam mana roda sokongan ni berfungsi dalam dunia digital. Dan paling penting, macam mana kita nak tanggalkan ia secara berperingkat. Ini adalah satu perjalanan dari bimbingan penuh ke arah kemandirian murid. Proses mengurangkan bantuan ini kita panggil proses fading. Ia bermula dengan sokongan penuh. Maknanya kita macam pegang tangan mereka, tunjukkan setiap langkah. Lepas tu kita beralih ke sokongan separa, di mana kita hanya bagi clue atau petunjuk bila nampak mereka macam dah buntu. Dan akhirnya maklumat kita, murid sampai ke tahap berdikari di mana mereka boleh siapkan tugasan tu sendiri tanpa sebarang bantuan. Nak contoh yang lebih jelas? Okey, untuk sokongan penuh, bayangkan dalam aktiviti sirit dan letak, ada imej bayang-bayang yang dah tunjukkan siap-siap ke mana objek tu patut pergi. Atau ada suara yang bagi arahan untuk setiap tindakan. Manakala untuk sokongan separa pula, bantuannya lebih bijak. Contohnya, petunjuk visual mungkin akan muncul hanya selepas murid buat kesilapan. Ataupun butang yang betul akan berkelip sikit kalau sistem kesan murid tu terhenti terlalu lama. Bantuan yang responsif hanya bila diperlukan. Baik, kita dah ada rangka kerja 3 peringkat. Kita pun dah faham tentang scaffolding. Tapi ada satu lagi bahan rahsia yang sangat penting, iaitu reka bentuk skrin kita sendiri. Cuba kita tanya diri kita, adakah paparan aktiviti kita ni membantu atau sebenarnya menambahkan pening kepala murid? Ini semua ada kaitan dengan sesuatu yang dipanggil beban kognitif. Ringkasnya, beban kognitif ni adalah jumlah tenaga otak yang murid kita kena guna semata-mata untuk faham apa yang ada dekat skrin sebelum mereka boleh mula belajar lagi. Jadi tugas kita sebagai pereka pelajaran adalah untuk kurangkan beban ni sebanyak mungkin. Cuba tengok perbezaan antara dua reka bentuk ni. Yang kiri berseragut kan? Macam-macam benda bergerak serentak, butang kecil-kecil. Ini memaksa otak murid bekerja lebih masa hanya untuk proses apa yang mereka nampak. Bandingkan dengan yang kanan,
Bersih, kemas dan linear. Satu arahan pada satu masa. Reka bentuk macam ni akan bebaskan tenaga mental murid supaya mereka boleh fokus pada apa yang paling penting, isi pelajaran itu sendiri. Nah, ini senarai semak ringkas yang kita semua boleh guna. Pastikan font besar dan mudah dibaca. Pastikan kontras warna tu cukup tinggi. Guna ikon yang jelas maksudnya. Butang pula, buatlah besar sikit supaya senang nak tekan. Dan yang paling mustahak, pastikan aliran aktiviti tu linear. Satu langkah pada satu masa. Percayalah, reka bentuk yang inklusif macam ni akan bantu semua murid kita, bukan hanya sebahagian. Jadi, untuk kita simpulkan, apa 3 perkara utama yang kita belajar hari ini? Pertama, pecahkan tugasan digital anda kepada 3 peringkat, rendah, sederhana dan tinggi. Kedua, bina jambatan atau scaffolding antara peringkat-peringkat ni dan pastikan bantuan tu boleh dikurangkan. Dan yang ketiga, sentiasa utamakan reka bentuk yang bersih dan jelas untuk kurangkan beban kognitif murid. Sebelum kita berakhir, saya ada satu cabaran untuk anda semua. Cuba tengok rancangan pengajaran harian untuk minggu depan. Pilih satu sahaja pelajaran dan cuba fikirkan macam mana anda boleh ubah suai pelajaran tu menggunakan pendekatan 3 peringkat yang kita bincangkan tadi. Fikirkanlah. Kadang-kadang satu perubahan kecil dalam reka bentuk pengajaran kita boleh membuka satu dunia pembelajaran yang baru untuk murid-murid kita.